Baik, perkara yang ketiga, bahawa jangan engkau bergaul dengan gubernur-gubernur atau raja-raja yang zalim, dan jangan engkau melihat mereka kerana melihat mereka dan duduk dalam majlis bersama-sama mereka dan bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang sangat besar. Seandainya engkau terpaksa berbuat demikian, maka jangan engkau sekali-kali memuji dan menyanjung mereka, kerana Allah Ta'ala benci apabila orang fasik atau orang yang zalim itu dipuji. Dan siapa yang mendoakan panjang umur bagi mereka, maka ia telah suka bahawa berkelanjutan dikerjakan maksiat di atas muka bumi. Baik, ini empat perkara yang perlu dijauhi, kata Imam Al-Ghazali. Salah satunya adalah berkaitan dengan dengar. Ke tak dengar? Dengar. Salah satunya berkaitan dengan duduk dengan gubernur dan raja yang zalim, bukan umum. Kalau kita tengok kitab Imam Al-Ghazali, memang rata-ratanya nasihat kepada menjauhi pemimpin dan juga raja yang zalim. Ya, mungkin pada zaman tersebut, wallahu alam, zaman-zaman sistem pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang raja sahaja. Jadi terkadang kalau kita bacakan dalam era-era pemerintahan, akan banyak sistem-sistem yang dipimpin oleh beberapa khalifah yang agak dikira sebagai zalim lah, boleh kata. Jadi antara sistem terdahulu yang kita boleh baca, sistem siapa yang jadi raja, jadi sultan, jadi khalifah, mereka akan penjarakan mereka punya keluarga yang berkemungkinan potensi untuk jadi raja. Jadi kalau sultan naik, adik-beradik sultan semua kena kurung, kena penjara 20 tahun, 20 tahun dah, 30 tahun, 30 tahun dah, untuk menstabilkan kerajaan supaya tak berlakunya perebutan kuasa dan sebagainya. Sama ada mereka dibunuh ataupun dipenjarakan dan terputus dengan hubungan luar sama sekali. Jadi ini berlaku pada sistem khalifah yang terdahulu, tapi tak diamalkan semualah. Dan juga bila mana sistem ni dah berjalan, ataupun mungkin kita tak tahu apa yang berlaku pada zaman Imam Al-Ghazali, maka kita melihat Imam Al-Ghazali memang banyak nasihat dia jauh kepada pemimpin-pemimpin, gubernur-gubernur dan juga raja-raja. Namun ini bukanlah nasihat bererti satu perkara yang diamalkan secara secara umum, tak. Benda ni tengok pada keadaan lah. Kerana bukan semua raja itu zalim, dan bukan semua pemerintah tak boleh didekati. Kerana ada hadis Nabi, jalisul kubara sailul ulama khalitul hukama. Jadi Nabi suruh kita duduk dengan kubara. Berarti kubara ni boleh diterjemah dengan orang yang tua, berpengalaman. Boleh juga diterjemahkan dengan orang yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan sebagainya. Maka kata Imam An-Nawawi dalam menghuraikan satu hadis yang kata sahabat ada orang pernah ngadu pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau tak salah, tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf, gubernur. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau tak salah, zaman pemerintahan tu makin lama akan makin zalim, semakin lama akan semakin jahat, makin jahat, makin jahat, makin jahat, makin jahat, makin zalim, makin zalim, sampailah engkau berjumpa dengan aku di perigi aku, kata Rasulullah. Berarti antara kesabaran hidup di dunia adalah bersabar dengan pemimpin yang zalim, kerana benda tu tak berkesudahan. Jadi kalau kita sibukkan kehidupan dengan benda ni, dia jadi tak sudah. Jadi kita fokus pada ibadah, fokus hidup pada agama, diri dan keluarga kita. Kalau kita terlalu nak cara siapa pemimpin, benda ni memanglah tuntutan, tapi bukanlah tuntutan sampai kena bincang 24 jam macam yang diamalkan oleh sebahagian kita. Dalam grup sekolah bincang politik, grup keluarga bincang politik, grup belajar bincang politik, grup apa semua nak bincang politik dengan alasan politik ni wajib. Politik memang wajib, solat pun wajib, tapi mana ada orang bincang solat 24 jam. Puasa pun wajib, mana ada orang bincang puasa 24 jam kan? Jadi banyak lagi kewajipan yang lebih afdal daripada politik, tapi tak dibincangkan 24 jam. Kenapa politik dibincangkan 24 jam? Jadi dia adalah satu perkara yang Allah Ta'ala tentukan, tu'ti mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka man tasya'. Allah Ta'ala beri kekuasaan pada yang dikehendaki, Allah Ta'ala cabut daripada orang dia kehendaki. Jadi kita sekadar menjalankan tanggungjawab. Bila waktu ngundi, kita ngundi. Bila waktu pemilihan, kita pilih. Dah begitu saja. Jadi tak perlu nak disibuk-sibukkan terlalu sampai nak bergaduh-gaduh, bertegang leher tentang masalah politik. Cuma tak dinafikan dalam pada kata Rasulullah, pemerintahan tu akan makin jahat, makin jahat, makin jahat. Ada juga beberapa pemerintah yang baik.
Contohnya setelah zaman Khulafa Ar-Rasyidin, ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau baca dalam huraian kitab Imam Nawawi, dikatakan bahawasanya itu adalah zaman kerehatan yang Allah bagi. Jadi walaupun makin zalim akan ada, Allah Ta'ala beri pemerintah yang baik sekejap untuk zaman rehat. Kemudian akan berturut makin zalim, kemudian akan ada rehat sekejap zaman pemerintah yang baik, kemudian makin zalim, dan begitulah seterusnya. Begitu juga dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, dan pemerintah yang baik ini ada. Cuma tak dinafikan yang setelah daripada itu berlaku kezaliman. Maka kerana itu ada pemimpin yang zalim, kalau kita duduk di zaman mereka, maka jangan melihat kepada mereka dan jangan duduk dalam majlis mereka. Melihat tu maksudnya kita takjub, kagum, nak mendekati, nak melazimi, nak bersama dengan mereka, tak. Kadang-kadang memang akan terjumpa dalam majlis, dalam pertemuan, tapi bukan kita yang kejar mereka. Apalagi orang agama, mereka yang menuntut ilmu agama, yang kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah kalau tak salah, duduk dengan orang kaya, dengan pemimpin kerana kepimpinan mereka, kerana kekayaan mereka, itu menghilangkan sepertiga agama. Sepertiga agama boleh hilang bila mana kita melazimi orang kaya-kaya, orang besar-besar ni. Sebab dia akan jadi dalam hati kita nak sedikit harta mereka, nak sedikit pengaruh mereka, nak sedikit kelebihan mereka, dan benda tu akan merosakkan hati dan agama kita. Boleh bergaul, dia bukanlah sampai tak boleh bergaul, putus silaturahim, tak habis sekadarnya. Jangan sampai kita jadi orang yang melazimi orang kaya sebab dia kaya, melazimi datuk-datuk sebab dia punya pangkat, melazimi pemimpin-pemimpin sebab kuasa mereka, tidak. Jadi Imam Ghazali pesan kita untuk menjauhi perkara tersebut dan jangan duduk dengan majlis mereka. Berarti selama mana tak ada keperluan, tak perlu join. Kalau ada keperluan, memang majlis sekali tu cerita lain. Berarti kita kalau ada boleh pilih untuk tak hadir, tak perlu hadir. Apalagi kalau terkenal dengan zalim. Kalau ia memang pemerintah yang di kalangan seperti Khulafa Ar-Rasyidin, ada sifat zuhud dan sebagainya, itu cerita lain lah. Ini berarti pemimpin yang umumnya. Pemimpin yang umum biarkan mereka dengan kepimpinan mereka. Cuma antara sifat baik, kata para ulama apa, kalau saya memiliki satu doa yang mustajab, kata siapa? Sahabat ke apa? Tabi'in, Allah Allah. Kalau saya memiliki satu doa yang mustajab, saya doa tu akan saya gunakan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin. Sebab pemimpin kalau baik, kebaikan dia akan dirasai oleh rakyat. Pemimpin kalau zalim, kezalimannya dirasai oleh rakyat. Maka kata sahabat ke tabi'in lupa, kalau saya memiliki doa yang mustajab, maka akan saya gunakan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin. Begitu. Maka kerana itu jangan duduk dengan mereka, jangan memuji mereka, jangan menyanjung mereka. Relax je. Kerana Allah Ta'ala benci bila mana orang yang fasik dan zalim dipuji. Ini kalau fasik dan zalim bukan semua Macam kita kata tadi, ini hukum ni tak berjalan pada semua orang. Kalau memang contoh YB tempat kita baik, Adun tempat kita baik, menteri tempat kita baik, tak ada masalah menzalimi mereka. Tapi kalau dia terkenal dengan kejahatan, maka jangan dipuji, jangan disanjung. Kerana mendoakan panjang umur pada mereka tu berarti kita suka kezaliman mereka berterusan, kefasikan mereka berterusan, dan itu adalah salah. Banyak. Jadi kalau kita baca kitab Imam Ghazali, memang adalah benda-benda macam ni, Allah. Kemudian perkara yang keempat pun sama juga. Jangan engkau sekali-kali menerima apa-apa pemberian daripada gubernur-gubernur dan juga raja-raja yang zalim. Dan begitu juga jangan kau menerima hadiah mereka walaupun kau mengetahui bahawasanya pemberian dan hadiah itu adalah sumber daripada halal. Kerana tamakmu kepada pemberian mereka itu merosakkan agamamu, dan sudah pasti akan lahir di dalam dirimu sifat kepura-puraan dan terpaksa menghormati mereka dan menyetujui kezaliman mereka. Semua ini merupakan perkara yang sangat merosakkan agama dan sekurang-kurang mudarat yang akan terkena kepada engkau bila engkau telah menerima pemberian mereka atau telah mengambil manfaat daripada dunia mereka, ialah engkau mencintai mereka. Jadi sekurang-kurangnya bila terima, kita akan jadi suka. Kisah ni kita akan baca dalam Khulafa Ar-Rasyidin dan juga dalam gubernur-gubernur di zaman mereka yang memiliki sifat kepimpinan yang luar biasa. Zuhudnya mereka dari segi harta dan sebagainya. Lepas tu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz walaupun dah jadi khalifah, ketika mana isteri dia menerima hadiah daripada pemerintah Rom, maka dia beri isteri dia dua pilihan. Sama ada hadiah tu awak terima dan saya ceraikan awak, ataupun hadiah tu kembali ke Baitul Mal. Jadi isteri dia Masya Allah salihah,
Isteri dia memilih untuk pulangkan harta tersebut dan kekal menjadi isteri khalifah. So dia kata harta datang dan pergi, tapi nak dapat khalifah yang wara', khalifah yang saleh macam Umar bin Abdul Aziz, itu tak mudah. Maka dia lebih memilih untuk duduk bersama dengan khalifah. Maka kalau itu orang yang dah bertaraf khalifah pun masih lagi tidak menerima pemberian daripada pemerintah yang lain. Kerana kalau pemerintah yang diterima itu pemerintah yang jahat, berarti akan cinta kepada kejahatan mereka. Sekurang-kurangnya akan cinta pada watak orang tersebut kerana pemberian dia, walaupun dia itu orang yang fasik, orang yang tak semayang dan sebagainya. Jadi kalau khalifah ataupun sultan ataupun pemerintah pun tak menerima pemerintah, tak menerima hadiah daripada pemerintah zalim yang lain, maka kita orang biasa lebih lagi tak boleh terima lah. Kerana kita akan lebih terkesan dan lebih gembira dengan pemberian tersebut, dan itu akan menyebabkan hati kita suka pada mereka. Sedangkan khalifah yang dah kaya, yang ada harta pun menolak pemberian daripada orang yang zalim. Jadi apalagi kita orang miskin, kalau terima lagi suka, lagi kita akan sayang. Jadi dengan begitu kita akan sayang kepada kezaliman dan kejahatan mereka. Maka kerana itu jangan terima. Dan benda ni masih ada diamalkan oleh sebahagian orang-orang alim yang tak terima hadiah daripada orang kaya, yang tak terima hadiah daripada orang-orang yang berpengaruh, sebab takut mempengaruhi agama ataupun ilmu mereka. Contohnya kita tengok Syekh Nuruddin dan sebagainya, orang-orang yang tegas, siapa ke, orang alim ke, orang politik ke, raja ke, semuanya ditolak pemberian tersebut